Lebih 200 anak golongan asnaf di Kelantan menerima tajaan pembiayaan berkhatan di bawah naungan Yayasan Raja Shamri sepanjang tahun ini. Pengasas Yayasan Raja Shamri Raja Husin berkata, program berkhatan sunnaton yang diadakan hari ini mendapat kerjasama Jabatan Surgery Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HPUSM. Menurutnya, Pasir Mas menjadi lokasi pertama pelaksanaan program berkenaan bagi tahun ini melibatkan seramai 61 anak asnaf berusia antara 10 hingga 12 tahun. Jadi kita mensasarkan bantuan untuk penajaan kos melakukan sumber berkhatan bagi anak-anak orang miskin. Kita mengharapkan dengan adanya program ini sikit sebanyak dapat membantu golongan-golongan berpendapatan rendah ni meringankan beban mereka dalam nak berkhatan anak-anak masing-masing. Setiap tahun secara purata kita melakukan menaja ataupun membantu anak-anak asnaf berkhatan secara purata 200 orang setahun. Dan mereka ni anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin, anak-anak orang-orang yang berpendapatan rendah yang telah dikenal pasti lama oleh Sukarelawan Tokoh Kawasan. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas merasmikan program berkhatan sunnaton di Pasir Mas hari ini. Saya rasa sangat teruja sebabnya parents ini seperti menunggu-nunggu program ini dilakukan. Kita tengok parents ibu bapa yang sanggup menunggu anak-anak berada di sisi menemani sewaktu-waktu melakukan sunnaton berkhatan ini. Jadi kita rasa sangat-sangat teruja lah dan terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir menyokong program kita seperti ini, membolehkan ramai penyumbang di luar sana untuk beramal, menjadikan ini sebagai satu teladan pahala untuk mereka juga. Sementara itu, Dr. Pakar Bedah Payudara HPUSM Dr. Wan Zainira Wan Zain berkata, pemeriksaan awal akan dilakukan terhadap kanak-kanak sebelum proses berkhatan dijalankan. Ada pesakit, ada anak-anak yang tak boleh dikhatankan secara mass circumcision ni. Contohnya yang ada phimosis kan, yang macam dia punya dia macam tak terbuka, dia punya tu macam buta, orang panggil buta kan. Jadi phimosis tak boleh. Jadi kita akan buat rujukan kepada hospital lah, ataupun dia ada masalah lain. Jadi kita akan screen dulu, tengok kalau dia selamat dan tidak memberikan apa-apa risiko untuk kita buat circumcision sekarang ni. Pada lapangan sekarang ni kita akan teruskan. Menurutnya, tempoh pemulihan selepas berkhatan adalah sekitar 3 minggu, namun kebanyakan kanak-kanak boleh kembali melakukan aktiviti biasa selepas 3 hari. Beliau berkata kanak-kanak dinasihatkan agar tidak melakukan aktiviti fizikal lasak atau berendam sepanjang tempoh pemulihan. Makanan tak ada masalah, boleh makan semua, tak payah pantang. Cuma kalau dia ada alergi, ada alahan apa-apa, tak boleh makan yang alergi tu je lah. Contoh tak boleh makan telur, tak makanlah. Jangan bagi telur lah. Kalau dia ada alergi seafood, udang ke kan, tak payahlah bagi benda yang alergi untuk dia. Telur, makan tu sebenarnya telur bagus. Sebab telur tu ada protein kat dalam. Jadi senang untuk penyembuhan. Jadi apa yang kita makan ni, dia bukan benda tu pergi ke tempat tu. Kan, yang kita makan semua jadi zat. Zat tu yang kita nak je. Tambahnya, proses berkhatan mengambil masa sekitar 10 minit bagi setiap kanak-kanak bergantung kepada keadaan individu. Nur Atira Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.